Pernahkah anda perasan dalam dunia hari ini seolah-olah tiada perubahan yang sah selagi ia tidak diumumkan di media sosial? Kita melihatnya setiap hari. Status tentang permulaan baru, gambar di game dengan caption perjalanan transformasi atau pengisytiharan dramatik tentang meninggalkan tabiat lama. Seolah-olah kita memerlukan satu lautan saksi untuk mengesahkan bahawa kita benar-benar sedang berubah. Tapi bagaimana jika saya beritahu anda, budaya menghebahkan ini bukan sahaja tidak perlu, malah ia adalah perangkap terbesar yang mensabotaj transformasi sejati anda. Keperluan untuk mendapatkan pengesahan luaran, tepukan gemuruh dan komen-komen sokongan sebenarnya adalah tanda bahawa identiti lama anda masih berkuasa. Ia adalah ego anda yang sedang bergelut, cuba mengekalkan kawalan dengan cara yang ia tahu, iaitu melalui perhatian orang lain. Perubahan yang paling mendalam, paling kekal dan paling berkuasa tidak berlaku di atas pentas awam. Ia berlaku dalam kesunyian bilik anda, dalam keheningan fikiran anda, dalam setiap degupan jantung anda yang selari dengan versi diri anda yang lebih tinggi. Transformasi sejati tidak memerlukan penonton. Ia memerlukan koheren dalaman. Ia adalah satu proses yang gaib, satu anjakan yang senyap. Dan dalam kesunyian itulah kuasa sebenar anda ditemui. Ini bukan sekadar falsafah. Ini disokong oleh prinsip asas alam semesta itu sendiri. Dari cara otak anda berfungsi hinggalah ke realiti kuantum. Jadi, jika anda sudah bersedia untuk berhenti membuat persembahan dan mula benar-benar berubah, mari kita terokai kuasa revolusioner transformasi senyap. Jadi, apakah penyelesaiannya jika bukan pengumuman besar-besaran? Jawapannya mudah tetapi sangat mendalam. Hayati kuasa transformasi senyap. Anggaplah perubahan anda sebagai benih yang berharga. Apa yang anda lakukan dengan benih? Anda menanamnya di dalam tanah yang subur, dalam kegelapan, di mana ia boleh bercambah tanpa gangguan. Anda tidak menggalinya setiap jam untuk menunjukkannya kepada jiran anda. Anda percaya pada proses gaib yang berlaku di bawah permukaan. Begitu juga dengan transformasi peribadi anda. Apabila anda memutuskan untuk menjadi versi baru diri anda sedang menanam benih identiti baru. Setiap kali anda mengumumkannya terlalu awal, anda seperti menggali benih itu. Anda mendedahkannya kepada keraguan orang lain, kepada soalan mereka, kepada tenaga mereka yang mungkin tidak selari dengan tenaga anda. Tenaga anda yang sepatutnya tertumpu untuk menyuburkan benih itu kini tersebar, mempertahankan dan menjelaskan keputusan anda. Tenaga adalah mata wang alam semesta. Di mana perhatian anda pergi, tenaga anda mengalir. Dengan merahsiakan perjalanan anda menumpukan semua tenaga anda ke dalam. Anda mencipta inkubator yang kuat untuk diri anda yang baru berkembang. Ini adalah peralihan asas daripada melakukan kepada menjadi. Orang ramai terperangkap dalam melakukan. Mereka fikir mereka perlu melakukan semua perkara ini untuk berubah. Tetapi perubahan sebenar adalah anjakan identiti. Siapa yang anda sedang jadi, detik demi detik. Apabila anda senyap-senyap menjadi orang yang tenang, yakin atau sihat, anda sedang membina asas yang tidak boleh digoncang oleh pendapat orang lain. Perubahan itu menjadi sebahagian daripada diri anda, bukan persembahan untuk orang lain. Mari kita gali lebih dalam mengapa dorongan untuk mengumumkan ini begitu kuat dan berbahaya. Musuh sebenar dalam proses transformasi bukanlah cabaran luaran. Ia adalah identiti lama anda. Fikirkan tentangnya. Identiti lama anda, ego anda telah bertahan hidup selama bertahun-tahun melalui corak, kepercayaan dan tabiat tertentu. Salah satu cara utamanya untuk merasa selamat adalah melalui pengesahan luaran. Apabila anda memutuskan untuk berubah, anda secara langsung mengancam kewujudannya.
Jadi, apakah yang dilakukannya? Ia merampas proses itu. Ia berkata, mari kita umumkan perubahan ini. Mari dapatkan likes. Mari dapatkan komen sokongan. Ini adalah helah terakhirnya untuk mengawal naratif. Ia menjadikan perubahan itu tentang persembahan, bukan tentang penjelmaan. Neuroscience menyokong ini dengan jelas. 25% daripada kehidupan anda dikendalikan oleh minda separasedar anda. Ia adalah himpunan program dan memori emosi dari masa lalu. Apabila anda secara sedar mengumumkan saya akan berubah, anda hanya menggunakan 5% minda sedar anda. Kerja sebenar adalah memprogram semula 95% yang lain. Proses ini sangat halus. Ia melibatkan pembentukan laluan neuron baru di dalam otak anda. Laluan-laluan ini pada mulanya sangat rapuh, seperti denai kecil di dalam hutan. Setiap kali anda mendedahkan proses ini kepada dunia luar, anda menjemput tenaga luaran seperti keraguan, kritikan, atau bahkan pujian yang tidak ikhlas. Tenaga-tenaga ini bertindak seperti ribut yang boleh memusnahkan denai rapuh itu sebelum ia sempat menjadi lebuh raya. Dengan berdiam diri, anda melindungi taman asuhan neuron ini, membenarkannya tumbuh kuat tanpa gangguan. Anda menjadi penjaga proses dalaman anda sendiri. Sekarang, mari kita beralih daripada mengapa kepada bagaimana. Bagaimana sains, terutamanya fizik kuantum, menerangkan mengapa kaedah senyap ini begitu berkesan. Alam semesta ini pada dasarnya bukanlah terdiri daripada jirim yang pepejal. Di sebalik apa yang kita lihat, terdapat satu medan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga. Lautan kemungkinan yang dipanggil medan kuantum. Semua realiti yang berpotensi wujud dalam medan ini sebagai gelombang kebarangkalian. Eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Zarah subatom wujud sebagai gelombang kemungkinan sehingga ia diperhatikan. Apabila ia diperhatikan, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah, satu peristiwa, satu realiti. Ini dipanggil kesan pemerhati. Ini membawa kepada persoalan paling penting. Siapakah pemerhati yang paling berkuasa dalam hidup anda? Ia bukan rakan-rakan anda di media sosial. Ia bukan keluarga anda. Pemerhati yang paling berkuasa yang meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi realiti anda adalah kesedaran anda sendiri. Gabungan fikiran dan perasaan anda mencipta satu tanda tangan elektromagnet yang unik. Tanda tangan inilah yang anda siarkan ke medan kuantum setiap saat. Ia adalah isyarat anda. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda katakan atau apa yang anda umumkan. Ia bertindak balas kepada siapa yang anda sedang jadi, kepada frekuensi yang anda pancarkan. Apabila anda senyap-senyap secara dalaman mula merasa seperti orang yang sudah berjaya, sehat atau dicintai, anda sedang menghantar isyarat yang jelas dan koheren. Anda menjadi pemerhati yang meruntuhkan potensi itu menjadi pengalaman sebenar. Anda tidak perlu memberitahu sesiapa pun. Anda hanya perlu merasainya, mempercayainya dan menjelmakannya dalam kesunyian suci kewujudan anda. Mekanisme utama yang membolehkan komunikasi dengan medan kuantum ini boleh diringkaskan dalam satu perkataan, koheren. Koheren adalah kunci utama. Ia adalah keadaan di mana fikiran anda, emosi anda dan keadaan fizikal badan anda berada dalam penjajaran yang sempurna. Fikiran anda memikirkan masa depan yang anda inginkan, hati anda merasakan emosi seolah-olah ia sudah berlaku, dan badan anda mula hidup dalam realiti baru itu secara biologi. Apabila ketiga-tiganya selari, anda menjadi isyarat yang sangat kuat dan jelas. Anda menjadi seperti laser yang terfokus, berbanding mentol lampu yang menyebarkan cahayanya ke semua arah. Di sinilah kebanyakan orang gagal. Mereka tidak koheren. Mereka mungkin bermeditasi selama 20 minit pada waktu pagi, cuba merasakan kelimpahan.
Tetapi sebaik sahaja mereka membuka mata, mereka menghabiskan 10 jam berikutnya bimbang tentang hutang, mengadu tentang pekerjaan dan berasa kekurangan. Mereka menghantar isyarat yang bercampur aduk. Fikiran berkata ya, tetapi perasaan berkata tidak. Ini adalah isyarat yang tidak koheren. Medan kuantum seperti cermin yang sempurna hanya memantulkan kembali frekuensi dominan anda. Jika frekuensi dominan anda adalah kerisauan dan kekurangan, itulah realiti yang akan anda terus cipta, tidak kira berapa banyak afirmasi yang anda lafazkan. Inilah sebabnya mengapa perubahan dalaman yang senyap jauh lebih berkuasa. Ia bukan tentang melakukan satu ritual, ia tentang mengekalkan satu keadaan kewujudan yang baru. Petunjuk sebenar bahawa anda telah berubah bukanlah apa yang anda siarkan. Ia adalah anjakan somatik, anjakan fizikal di dalam diri anda. Apabila orang yang sama yang pernah mencetuskan kemarahan anda tidak lagi memberi kesan, apabila situasi yang sama yang pernah menyebabkan anda cemas kini terasa tenang, apabila anda tidak lagi tertarik kepada drama lama. Perubahan dalaman inilah satu-satunya bukti yang anda perlukan. Kebijaksanaan kuno dari pelbagai tradisi, dari Vedanta hingga tasawuf, telah mengajar perkara ini selama beribu-ribu tahun. Sebagaimana di dalam, begitu juga di luar. Alam semesta hanya mengesahkan siapa anda telah menjadi. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan seharian? Ia bukan melalui tindakan besar yang dramatik, tetapi melalui amalan ritual senyap yang konsisten. Ritual ini direka untuk satu tujuan, untuk mencipta dan mengekalkan koheren. Dan alat yang paling berkuasa, paling mudah diakses yang anda miliki pada setiap masa adalah nafas anda. Pernafasan sedar. Bunyinya terlalu mudah, tetapi di sebalik kesederhanaan ini terdapat mekanisme yang sangat mendalam. Apabila anda cemas, marah atau takut, pernafasan anda menjadi pendek dan laju. Ini mengaktifkan sistem saraf simpatetik anda, mod lawan atau lari. Dalam keadaan ini, anda berada dalam mod kelangsungan hidup. Tenaga anda digunakan untuk menghadapi ancaman yang dirasakan, bukan untuk mencipta. Sebaliknya, apabila anda dengan sengaja memperlahankan pernafasan anda, menghirup nafas dalam-dalam ke perut anda menghantar isyarat keselamatan kepada otak anda. Anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik, mod rehat dan pulih. Inilah keadaan di mana penyembuhan, kreativiti dan manifestasi berlaku. Lebih daripada itu, pernafasan yang perlahan dan berirama mewujudkan apa yang dipanggil oleh sains sebagai koheren jantung otak. Jantung anda mula berdegup dalam irama yang stabil dan teratur dan gelombang otak anda mula selaras dengan irama jantung anda. Jantung anda menjana medan elektromagnet yang beribu kali lebih kuat daripada otak. Apabila jantung anda koheren, medan ini menjadi isyarat yang stabil dan kuat yang membawa maklumat tentang keadaan emosi baru anda, seperti rasa syukur, kasih sayang atau kegembiraan. Isyarat inilah yang berinteraksi dengan medan kuantum. Mari kita cuba sekarang, di mana sahaja anda berada. Ambil 3 nafas dalam yang perlahan. Tarik nafas melalui hidung, kira sampai 4. Tahan, kira sampai 4. Dan hembus perlahan-lahan melalui mulut, kira sampai 8. Ulang 2 kali lagi. Rasakan bahu anda rileks. Rasakan ketegangan di rahang anda hilang. Dalam masa kurang dari 1 minit, anda baru sahaja mengubah keadaan biologi anda, menenangkan sistem saraf anda dan menukar isyarat elektromagnet anda. Dalam senyap, tanpa sesiapa perlu tahu, inilah kerja sebenar. Sebaik sahaja anda mula mempraktikkan koheren dalaman ini, bersedialah. Alam semesta akan menguji keadaan kewujudan baru anda. Ini adalah bahagian penting dalam proses ini. Anda akan perasan orang dari masa lalu anda tiba-tiba muncul semula.
Situasi lama yang pernah mencabar anda akan berulang. Rakan sekerja akan cuba menarik anda ke dalam gosip yang sama seperti dahulu. Ini bukan tanda bahawa anda gagal. Ini adalah peperiksaan akhir. Alam semesta sedang bertanya, adakah anda benar-benar telah berubah atau adakah anda hanya berlakon? Jawapan anda tidak terletak pada kata-kata anda, tetapi pada tindak balas anda, atau lebih tepat lagi, ketiadaan tindak balas lama anda. Apabila anda berhadapan dengan pencetus lama dan anda memilih untuk kekal berpusat, tenang dan berlabuh dalam keadaan baru anda telah lulus ujian. Setiap kali anda tidak bertindak balas dengan cara lama, anda sedang melakukan sesuatu yang ajaib di dalam otak anda. Anda sedang memangkas laluan neuron lama dan mengukuhkan laluan yang baru. Ini adalah neuroplasticity dalam tindakan. Anda secara fizikal sedang memutuskan sambungan lita masa lalu dan menyambungkan lita masa depan. Ini berlaku neuron demi neuron, sinaps demi sinaps, semuanya dalam keheningan tengkorak anda. Bagaimana pula dengan keraguan? Keraguan pasti akan datang. Ia adalah suara program lama yang menjerit untuk perhatian. Jangan melawannya. Melawan keraguan memberinya tenaga. Sebaliknya, perhatikannya seolah-olah ia adalah awan yang berlalu di langit. Akui kehadirannya dan kemudian dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada nafas anda, kepada perasaan masa depan yang anda inginkan. Percayalah pada proses yang tidak kelihatan lebih daripada anda mempercayai realiti 3D anda yang sementara. Realiti semasa anda hanyalah sisa pemikiran dan perasaan masa lalu. Kesetiaan anda mestilah kepada realiti masa depan yang anda cipta di dalam diri. Kekal dalam keadaan senyap ini cukup lama, dan realiti luaran tidak mempunyai pilihan selain berubah untuk sepadan dengan acuan dalaman baru anda. Jadi, kita telah meneroka mengapa mengumumkan perubahan anda adalah satu sabotaj. Bagaimana sains kuantum dan neurosains menyokong kuasa kesenyapan dan bagaimana untuk memupuk keadaan koheren dalaman. Mesej utamanya adalah ini. Transformasi sejati adalah kerja orang dalam. Ia senyap, tidak kelihatan dan ia tidak memerlukan tepukan gemuruh. Ia adalah peralihan radikal daripada melakukan kepada menjadi. Keinginan untuk mendapatkan pengesahan luaran adalah ketagihan identiti lama anda. Sudah tiba masanya untuk melepaskannya. Kuasa sebenar anda tidak terletak pada apa yang anda boleh tunjukkan kepada dunia, tetapi pada keadaan kewujudan yang anda boleh kekalkan secara senyap di sebalik tabir. Kuasa anda terletak pada koheren anda, keupayaan anda untuk menyelaraskan fikiran, perasaan dan tindakan anda menjadi satu isyarat yang tidak dapat dihalang. Ini adalah superpower anda. Oleh itu, saya ingin memberi anda satu cabaran. Untuk 30 hari akan datang, pilih satu perubahan penting yang anda ingin lakukan dalam hidup anda. Mungkin ia tentang keyakinan diri, kesihatan atau kewangan. Tetapi kali ini, buat satu perjanjian dengan diri anda. Jangan bagi tahu sesiapa pun. Tiada status media sosial, tiada perbualan dengan rakan-rakan. Sebaliknya, komited untuk menjelmakannya dalam diam. Setiap hari, luangkan masa untuk melakukan ritual senyap anda. Gunakan pernafasan sedar untuk memasuki keadaan koheren. Rasakan bagaimana rasanya menjadi orang itu sekarang. Berjalan seperti dia, bercakap seperti dia, membuat keputusan seperti dia. Jangan cakap mengenainya, jadilah ia. Biarkan perubahan dalaman anda menjadi rahsia suci anda. Jaga ia, lindungi ia, dan perhatikan bagaimana tanpa sebarang pengumuman, dunia di sekeliling anda mula berubah secara misteri untuk mencerminkan siapa yang anda telah jadi. Alam semesta tidak bertindak balas terhadap apa yang anda katakan anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa yang anda sedang jadi. Transformasi anda tidak memerlukan penonton. Ia hanya memerlukan anda.
Komitmen senyap anda adalah kuasa yang paling hebat di alam semesta.